Jamuk ni gini memang mudah kita royak ke anak-anak kita. Jamuk iaitu hipung. Hipung dua ni ya, dua ni yang boleh hipung. Zuhur boleh hipung buat asar, ngorik boleh hipung buat isu. Tu faham dulu hipung. Hipung iaitu jamuk. Jamuk iaitu hipung. Dia hipung saat ni dia ada dua cara. Kita nak ambil asar semaya selalu dalam zuhur, orang panggil jamuk takdim. Ingat situ dulu. Sepatutnya asar kare lagi pukul 3:30 kare lagi. Tapi oleh kerana zuhur masuk dah ni, kita pula dah dalam musafir yang harus. Diharuskan boleh kita saat kita jamuk, kita mayah lalu asar. Takut tagi payah pak mayah. Pergi lalu kau kampung Syia, negeri Syia, takut payah nak mayah ni tak ada pak mayah. Pakai mayah lalu. Ambil asar semaya dalam zuhur, namanya jamuk takdim. Takdim bahasa kita mendahulukan. Sepatutnya asar kare lagi kita mendahulukan semaya dalam zuhur dulu dah. Jamuk takdim lagi tu. Supaya juga isya kare lagi, isya pukul 7 pagi lagi. Kat ngaku lapar. Maya dalam ngoreh dulu dah. Namanya jamuk takdim lagu tu. Ingat tu dah. Jamuk takdim. Ambil asar semaya dalam zuhur, ambil isya semaya dalam ngoreh. Jamuk takdim. Dan dia ada satu cara lagi iaitu zuhur masuk dah. Maya dalam asar kare lah. Ngorek masuk dah, semaya dalam isya kare. Kerana tengah jalan ni payah sikit. Susah. Payah pak ambil maya pak nak payah. Dia cuma banyak payah nak beradu ramai. Kalau kare beradu dak ni dia ada masjid dak, masjid besar tu ramai. Pakai gini dah weh. Zuhur kita maya asar kare. Isya apa ni ngorek kita maya dalam isya kare. Ni dia panggil jamuk takhir. Apa bahasa kita takhir? Takhir bahasa kita kerah. Sepatutnya kena maya dah zuhur, sepatutnya kena maya dah ngorek. Kita kerah maya kare. Tu panggil takhir lagu tu. Faham gitu dah. Nah. Hipung kalau dulu takdim. Hipung kalau belakang takhir. Tak kira kita nak hipung zuhur dengan asar ataupun ngorek dengan isya. Tu faham gitu. Cuma cara pula dah. Cara bila kita nak hipung asar saat ni semaya dalam zuhur, orang panggil takdim tu. Cara niat nak niat beno. Ni nak faham mula-mula. Cara niat gini. Iaitu kita kena niat dalam waktu pertama. Waktu pertama ke apa? Zuhur tu lah. Ngorek tu lah. Tu panggil waktu pertama. Kita kena niat dalam tengah-tengah duk semaya waktu pertama tu. Misal kata kita semaya zuhur dulu lah. Maya zuhur dulu. Kerana jamuk takdim kena maya zuhur dulu. Tak ada pilihan. Mesti kena maya zuhur dulu. Mesti kena maya ngorek dulu. Jamuk takdim. Tengah kita duk maya zuhur tu. Mula takbir Allahu Akbar. Kita semaya zuhur niat ni. Baik daripada takbir sama tak nak wisalah. Kita ada kosak celah-celah mana pun kata nak maya asar selalu dah. Tengah duk baca Fatihah pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita niat di atas hati aku nak semaya asar selalu. Tu panggil niat jamuk takdim tu. Jangan dewi salah lah. Celah-celah kita duk maya sama tak nak wisalah niat dah, kosak dah. Nak maya asar dah. Kalau kita maya ngorek nak maya isya selalu dah. Niat tengah duk maya tu. Kosak lah hati aku nak maya isya selalu dah. Aku nak maya asar selalu dah. Sudah bagi salah, bangun maya asar dah. Sudah bagi salah, bangun maya isya dah. Dalam waktu ngorek tu. Tu panggil niat jamuk takdim lagu tu. Mesti kena niat tengah duk maya. Kita tak takbir lagi nak niat takdim dah. Aku nak maya asar dalam zuhur. Tak ada. Mesti kita kena niat tengah-tengah kita duk maya ni. Belum ada takbir lah ni niat lagi. Misal aku nak maya asar lalu Tapi kita maya kita tak niat ke apa. Tak sah kita nak maya asar lalu. Pasal tak dapat syarat. Mesti kita kena niat tengah duk maya. Ingat tu. Ni panggil jamuk. Cara niat jamuk takdim. Kemudian satu lagi jamuk takhir. Jamuk takhir niat lagu mana? Jamuk takhir kita nak maya zuhur dalam asar kare. Nak sembahyang ngorek dalam isya kare. Nak niat ke mana? Nak niat masuk dulu waktu pertama. Waktu pertama kalau zuhur. Kalau ngorek. Nyata dulu. Masuk dah ngorek. Itu masuk dah zuhur. Lepas tu niat ke mana? Niat aku nak maya zuhur dalam asar kare. Niat gitu. Tak ada kena takbir tu. Nama duk takbir pula. Allah, aku nak maya zuhur dalam asar kare. Tak payah takbir lah. Nitah dalam hati nak maya zuhur asar kare. Nak maya ngorek isya kare. Tapi kena nyata dulu kata waktu masuk dah. Zuhur masuk dah, ngorek masuk dah. Hati kita kosak, aku nak maya zuhur kare. Aku nak maya ngorek dalam isya kare. Itu panggil cara niat jamuk takhir. Kok siapa pergi masuk kare siapa hok waktu kedua lah. Siapa di satu tempat isya dah ataupun asar dah katakanlah. Maya biasa. Pas nak maya mana? Ikut. Nak maya zuhur dulu pun boleh. Nak maya asar waktu apa ni yang mempunyai waktu pun boleh. Boleh maya mana-mana pun. Adapun kalau jamuk takdim mesti kena zuhur dulu. Kalau kita nak maya asar dalam zuhur mesti kena maya zuhur dulu.
Kita nak mayat Isa dalam ngorek mesti